So hi korang, Assalamualaikum and welcome back to Jadi Family Channel. So hari ni 18 bulan 5 kita ada aktiviti, which is kita nak pergi mandi sungai dengan family kita. Tapi sungai mana Laila tak pasti lagi, sebab ayah pun macam dalam survey lagi, tak tahu lagi nak pergi sungai mana. And cuaca pun elok sangat kan. Sekarang kan lately ni Malaysia macam memang panas gila-gila. Macam kalau tidur malam tu kan macam tidur dalam sauna tau korang. So kita orang decide untuk nak pergi mandi sungai. So kalau mandi sungai at least tak adalah mahal sangat nak kena bayar kan. Nak check in hotel duit dah hujung-hujung bulan. So kita pergi mandi sungai je untuk sejukkan badan kita. So jadi dah gerak, Laila tunjuk, okay? And jom Laila tunjuk dulu apa yang kita akan bawa ke sungai. Let's go. Guys, so ni barang-barang yang kita bawa. Ada ibu masak sardin, lepas tu kita ada bawa Maggi, kuali-kuali semua nak masak kat sana. Ayam goreng, telur, benti, timun sama kelacan. Gede dah. Kenapa dah sekejap kat tu? Funny. Okay guys, so nak mandi dah. So kita dah nak mandi dah korang, dah berpeluh-peluh dah. So jom kita mandi. Let's go. Sejuk guys. So sekarang kita tunggu ayah makan. Lepas tu ayah nak mandi dengan kita. Abang tak ikut sebab abang ada kerja. So kita je kat sini. Aku tak tahu korang nampak aku ke tak, sebab dia menyengit. Sebab
ayah. Kita orang nak pergi kat tengah. Tapi kat tengah ni ada guys, let's go. Now kita nak masak Maggi sekejap. So je korang teman Laila untuk masak Maggi. Let's go. Okay guys, kita tengah masak Maggi. Apa ulu ya? Kita tengah masak Maggi. Lepas tu kita akan goreng sausage and ketam. Complete semua minyak-minyak, periuk belanga semua kita bawa. Don't worry. Sausage dah siap. Maggi pun dah siap. Now kita nak goreng ketam. Okay guys, sekarang sesi untuk kita menggoreng ketam. Yang itu ketam ya. Ibu budak kecil tu nampak tak nak naik dia dengan ayah dia. Memang hantu air budak ibu tu sangat naik. Sekarang kan cuaca panas guys. Kita kata ini mandi sungai. Nampak? Alah happy dia. Nah kita happy kan anak. Sesi goreng ketam. Mantap. Mana proses tadi tengok? Nah, proses pun ada. Lepas tu Maggi. Jadi tu. So jom kita makan dulu guys. Sebelum makan kita sambung mandi. And ayah makan kejap. Kita jaga adik kat bawah. Lepas tu ayah pula mandikan kita. Lepas tu kita mandi. Lepas kita balik. Oh, dia sentuh dia puncup kan?
dah habis mandi and dah tukar baju dah and nak balik dah. Now tengah kemas-kemas, habiskan makanan apa yang ada and kita akan slowly balik ke rumah. Asal orang cuba Black Brother. Benda tangan kau tahu benda pistol lah. Weh cuba tengok. Tak baik lah bu. Dan kita Black Brother dia menyamar jadi jual puan macam ni. Padahal dia pistol tembak. Traffic light macam ni lah. Starting dia lah. Asam lebih guys, asam lebih. Kau ni Shoki kan? Tak buka-buka spek pun. So rapat-rapat je dia pakai. Orang jatuh lah kat hidung sikit. Gitu. Ini rapat ke dahi gitu. Ni aslah AI pula dah.